Right, welcome back to YouTube channel Tak Jam. Lama kita tak buat video. Hari ni aku nak buat video, nak update sikit. Kita hari ni pasal RS. Like, follow dan share, follow akaun TikTok dan juga Instagram Tak Jam. Okay, sebelum aku nak bagi tahu korang apa cerita ini, kalau korang tahu, lately ni ada macam panas sikit lah pasal isu motor RS single cam aku ni dekat TikTok kalau korang nak tahu. Jadi sebenarnya aku tak ada nak hiraukan sangat dorang tu. Dorang ni biasa yang mengekak ni budak-budak. Budak-budak tak dapat gula-gula. Jadi ada trend video aku tu yang dorang ni cut, dorang edit yang pada part yang tak sepatutnya. Lepas tu dorang buat macam troll aku lah. Takkanlah buat single cam 65 dapat 160 GPS saja. Okay, sedangkan itu bukan GPS gang, itu meter. Okay, meter motor kau tahulah bila korang modi, dia boleh berubah dia punya ratio. Mungkin dia jadi berat, jadi ringan. Dan waktu tu pun motor baru siap 4 bulan lepas. Okay, dan kita keluar untuk run saja, nak tengok berjaya ke tak berjaya. Okay, Alhamdulillah selama hampir 5 bulan aku pakai, motornya successful. Okay, berjaya lah. Selamat semua. Hari-hari aku bawa motor ni sedap. Sampai aku datang minat balik nak make up motor Honda RS V2 twin cam aku, apa single cam aku ni. Jadi korang mana yang pakai RS, sebenarnya korang dah boleh tolak tepi dah part-part motor single cam aku ni. Jadi korang anggap aku ni motor RS saja, kau tak fikir enjin aku. Okay, sekarang ni korang nak tengok macam apa aku modify, macam mana aku buat dia punya ni stand bagi lowered. Okay, cover set ke aksesori aku pakai. Jadi hari ni geng, aku nak update pasal RS ni, yang aku nak turunkan balik spek yang ada sekarang ni. Jadi dekat video yang diorang buat dekat TikTok, sebenarnya banyak yang kesilapan dia. Diorang cakap 1.5, tak, jack dia 1.2. Sebab RS punya crankshaft daripada Umar, dia datang 1.2. Jack, dia punya rod datang 100L panjang. Okay, macam kau tahu, bila dah single cam ni sebenarnya stroke untuk RS ni kalau asal dia lebih rendah daripada Y15. Y15 58.7, yang RS 57.8. Jadi secara tak langsung sebenarnya, walaupun jack 1.2, dia dah ibarat tolak 1. Okay, dia dah jadi macam jack 0.2 saja kalau ikutkan base single cam Y15 ataupun SC lah. Cuma aku rasa mungkin power dia agak-agak ada lain berbanding dengan Y ataupun SC. Mungkin belah gearing balancer dia kot yang belah-belah sini. Okay, itu buatkan RS punya down scan ni dia lain sikit bila dah convert single cam. Jadi hari ni ada barang terbaki aku nak share korang, spek baru aku nak buat. Macam yang aku janjikan, kalau projek ni jadi memang aku akan up stroke dia. Okay, yang ini semua fully terbaki geng aku nak buat. Okay, spek apa? Spek 70mm. Okay, 70mm. Bore dia, sleeve dia panjang tambah 8mm. Jadi dia punya super head pun aku pakai yang CNC porting siap. CNC porting dah mudah dah. Okay, terbaki juga 24, 27. Okay, jadi aku tak nak ambil risiko letak 25, 28. Aku pakai 24, 27. Complete rocker arm semua ada. Okay, ni spring buff dia, Ultra Racing punya, keras. Okay, kita harap tak ada floating lah. Ini crankshaft dia. Crankshaft ni aku akan try dulu yang lift 7.0. Andai kata boleh lagi, kita akan tukar cam lain lah, karakter yang lebih cun. Okay, ini oil pump pro. Okay, untuk kata korang, oil pump aku pakai ni pun tak ada masalah. Besar juga, tapi takutlah bila spek dah besar ni dia lagi kacau ke apa. Setakat ni oil press memang mantap yang spek sekarang ni. Okay, ni pun pada terbaki juga. Total body size 38mm Y15. Okay, ni sekali dengan trompet dia. Ni trompet 38. Dan yang ini starter aku standby. Okay, sekarang ni starter standard RS ni pakai, masih lagi boleh crank. Yang ini aku standby saja. Andai kata tak mampu nak crank nanti, nanti aku akan pakai starter ni lah. Korang tengok lah RS aku ni, sebab dia lama sangat parking ni, sampai kat sini pun ada skru. Nampak ni, nak buka dada depan ni, big dryer dul. Rumah pakai skru tajam. Oh, bila motor ni dah single cam, aku rasa memang senang lah nak buat kerja, nak buka-buka. Okay, ni sekarang ni Atta nak buka head. Okay, tadi ni aku tunjuk korang kalau single cam letak dekat RS ni, appraiser dia memang kuat tau. Kalau biasa kita orang buat Y,
Dia idling nampak tau dia mancut-mancut dia macam mana. Bila kau rev sikit baru nampak minyak hitam tu keluar kan. Tapi untuk Honda RS yang dah single cam, okay, idling dia sebenarnya dia macam rev sikit tau. Minyak hitam dia punya mancut. Maksudnya out press dia kuat tau. Dia setakat single cam tu memang dia boleh support sangat. Sebab oil pump RS memang besar, lebih advance daripada Y15 yang standard. Okay, lepas tu masalah cranking, wiring semua memang cantik lah. Kau tengok rock arm aku nampak basah dia cantik dia. Kan? Nampak? Cun. So nanti dah siap buka, aku akan tunjuk korang steering dia, head dia. Motor elok je, tak ada apa. Aku je yang buka sebab nak spec. Kau tengok ya. Ni super head aku. Yang mana kata ni aku tunjuk. Super head nampak. Mana ada potting tu. Nampak? Tak ada potting mat. Ni PMP je barang. Nampak? Mana ada potting? Tu nampak? Ni super head Puma Racing. Barang PMP. Lepas tu yang dorang pergi crop video aku tu bukan GPS, tu meter mat. Tu meter. Nampak? Jangan risaulah, aku takkan auta punya, fakta punya. Nampak barang PMP ni head rumah aku nampak. Baru buka tadi. Tak ada potting head langsung. Tengok lubang punya kecil-kecil anak tu. Ni kecil anak ni tau. Kalau potting lagilah power keluar. Ni piston tengok nampak. 65. Tu piston rumah nampak. Piston cantik geng. Ni piston macam ni blok confirm cantik ni. Ni kau tengok aku tunjuk kau blok sleeve. Tak payah nak tutup. Aku terus tunjuk confirm cantik nampak. Tu sleeve nampak. Sleeve cun dia. Top. Pak sleeve mantap. Tu blok rumah 65. Nampak. Pistonnya nak tengok. Sama nanti aku buka piston aku tunjuk. Piston nampak. Piston mantap geng. 65 piston cun. Okay, tadi blok kita dah try masuk kan. Lepas kita dah keluarkan gasket yang ada adjustment dulu ni. Sebab nak jalan apa tu, nak bagi minyak hitam dari jalan laluan. Kau tengok di sini nampak. Curi terus naik ke atas kan. Jadi tadi memula ukur memang tak lepas sebenarnya. Dia dah tu ukur gasket ni. Tapi kalau ikut kawah dia asal, okay, blok lepas, tak ada masalah. Okay, sekarang ni cuma gasket saja. Kena cari gasket yang tebal macam ni, 6mm Asuka punya, yang untuk blok 70mm. Lepas tu nak kena buat juga laluan minyak hitam ni. Macam ni. Follow je flow lama ni. Ikut sebiji macam ni. Sebab ini yang berjaya minyak hitam dia naik cun. Alright. Dan sleeve bawah pun kena potong. Untuk pengetahuan korang, RS punya surface untuk blok ni dia agak rendah. Jadi bila jack sleeve tu panjang, dia sangkut dekat crank. Sangkut crank. Tu sebab lain kali kalau nak buat jalan single cam ni, kalau ada lagi yang lain nak buat lah. Okay. Jadi kalau jack tinggi sebenarnya tak ada masalah. Ni kita akan potong nanti lebih kurang berapa mm? 5mm kita akan potong sleeve bawah. Sekarang ni sleeve dia potong. Tapi sleeve ni bila dia potong, radian macam ni dia buat juga? Tak kan? Tak. Dia potong terus kan? Potong terus. Dia pun tak boleh potong pakai mesin. Sebab nanti dia punya keramik dia terkopek. So kita potong pakai manual, grinder je. Mana buat? Ya, aku memang potong pakai grinder. Tak pecah pun? Ya, tak. Okay, kau dengar Aiman cakap boleh. Kalau pecah nanti korang... Tak ada. Kalau pecah korang ni, condemn kalau dekat kau pakai mesin je, dia akan pecah dan tersobek. Bawa aku tahu, rupanya si Mal ni dia dah biasa potong sleeve sendiri. Tapi dia potong cantik, tak pernah pecah. Kadang-kadang hantar mesin pun memang ada yang pecah. Ni memang fakta. Okay, ni blok Tobachi size 70 yang kita dah potong tadi. Mana potong, nampak? Sleeve-nya cantik. Tak ada luka pun sleeve-nya. Cun TikTok. Okay, ni piston kita nak lay buang bawah juga. Kita nak piston kita ringan. Ekor dia memang kita buang ke kanan. Nampak? Belum habis.
kita orang kat sini tak pernah dah simpan ekor piston tu. Bukan potong tu saja. Dalam-dalam dia pun kita nipis-nipiskan lagi. Taik-taik besi dia, bagi tajam-tajam dia hilang. Itu sebenarnya poin-poin jugalah untuk power motor. Dan untuk setup head pula pakai oval lah Ini intake ni kita pakai saiz 40mm. Besar sikit lah. Okay, tadi dah ada potting sikit lagi touch up. Bagi lagi cun dia punya head ni, nampak? Kita dah besarkan sikit lagi. Walaupun oval ni sebenarnya dah besar, tapi ada taik-taik besi dia tu macam tak smooth tu, kita bagi smooth lah. Ni dah cun lah. Okay, bahagian head pun dah complete. Ini belah clutch. Clutch aku ada slip sikit lately ni. So 4 bulan aku pakai tak ada slip. Tapi seminggu ni dia dah start slip. So aku bawa hari-hari dia slip makin slip. So aku tahu lah mungkin spring dia punya power punya dah loose, ataupun ada plate terbakar ke apa, aku tak sure. So aku dah beli complete dah clutch plate yang baru, iron plate dengan spring buff yang baru lah. Okay, clutch dah lembut dah. Tapi kat sini korang tengok aku punya coil spring clutch yang lama ni kecil sikit lah, halus sikit. Ni kau tengok aku punya oil strainer panggilan. Strainer nampak tak ada abuk besi sangat pun, nampak. Kira bersih ni. Sikit je lah, tak banyak lah. Mantap. Okay, ni oil pump lama aku lama sangat aku pakai oil pump ni. Aku rasa 2 tahun lebih ada oil pump ni. Masih mantap lagi oil pumpnya. Tapi yang super, yang pro oil pump ni lagi besar. Mana? Tu, aku buka kan, tengok apa beza dia. Oil pump pro dalam, mungkin kalau ada beza tebal lah sikit. Beza. Tebal sama tak? Tengok kalau dari segi mata kasar lebih kurang. Lebih kurang tak? Dia sama. Kalau gigi dalam ni, Gigi dalam mungkin lah dalam dia kan. dia Dia pusing laju sikit ke lebih. dia sikit dia punya gigi. Ni sudah beripu lah. Ini yang lama sebelum ipoh. Elok tahan. So ni yang baru kita pakai one set terbaki lah ni. Sebab dia kata yang ini oil pump pro racing, maksudnya terpaling racing ni oil pump ni. Okay. Kau tengok spring ni geng, dah lembut dah, nampak. Guna jari je. Guna jari je boleh tekan. Nampak habis hitam. Ini yang buat abuk-abuk tadi yang kau tengok dekat filter tadi, strainer tadi, nampak ni. Ini putih slip ni, sebab tu sekarang ni kita dah ada iron plate hitam, clutch plate baru pakai. Nampak oh. Dah rata pun dia punya ni. Okay, korang tengok RS punya housing class ni, nampak. Dia tak pakai ribet yang getah tu. So dia pakai spring. Spring ni sebenarnya kalau kita gerak kan, sekejap kau tengok nampak tau, dia bergoyang tau. Ini pun boleh jadi tau, transfer dia lambat kadang, kelas tu keluar gigil. Benda ni boleh jadi. Replay dia bukan nak kata banyak, dia memang banyak sangat lah replay dia. Bergerak dia, nampak. Okay, ni clutch aku dah dapat SYS yang 6 springnya. Cuma aku tak berapa minat dia punya spring ni. Spring dia ni, gelung dia dah okey dah, jenis bulat tebal ni, tapi dia rapat-rapat. Ni ada 6. So 6 ni tak adalah nak kata ada efek sangat, tapi untuk clutch dia lebih grip lah. Dia grip semua permukaan clutch tu Kalau 4 pun kan, kalau 4 kan dia ada macam ruang-ruang kosong, 5 pun ada. So 6 ni dia dah rapat-rapat lah. Okay, nanti aku counter dengan spring clutch yang keras sikit. Okay, dia bagi tengok hardennya screw, cantik tu. Untuk RS kebanyakan memang SYS saja yang ada keluar ni. Brand lain memang tak ada kuasa keluarkan 6 spring untuk hyperclass RS ni. RS memang susah gila nak cari barang yang ekstrim sikit lah. Untuk yang biasa-biasa tu tak ada masalah. Okay, ni spacer dah siap kita custom 70mm.
untuk head single cam. Nampak ni dah wedding atas ni. Tutup sini. Nampak? So spacer ni kita dah custom ikut macam yang lama, tapi yang ni cantik sikit lah. Kita belajar daripada benda lama buruk sikit. Nampak? Okay. So nanti laluan minyak hitam dia kita akan buat macam ni, nampak? Ni laluan minyak hitam dia. Sampai sini curi. Sini kita akan curi sampai sini. Okay. So tak ada hal pun, kita buat sendiri je. Dan berjaya pun. Okay. So blok pun dah cun dah, kita potong. Tunjuk. Nampak? Mal potong sendiri, cantik kan? Kan? Cantik, tak ada pecah pun, seramik. Okay, blok tobaki kalau yang sekarang ni boleh sangat game pakai. Tak pernah lah aku pakai ada masalah, melainkan orang pasang tak betul. Okay, banyak je kita orang pakai blok tobaki elok. Okay, lulus. Nampak? Cun, tip top. Right. Jadi ada juga barang lain yang aku campur rojak. Contohnya macam shaft rocker arm DLC ni, coating memang terbaik, diamond cut ni. Okay, dengan dia punya DLC piston punya pin. Okay, 14 mm darab 44 mm. Memang fit cun. Okay, dia ni ada sistem macam self lubricant lah. DLC punya shaft memang aku recommend kalau korang mau di motor, pakailah yang DLC punya shaft rocker arm dan juga pin piston DLC ni. Memang mantap. KRS jalan iron plate dia 4. Kau tengok ni yang baru nampak bintik-bintik dia tu. Tapi aku dengar satu macam aku tak tahulah benda tu mitos ke ataupun betul-betul berlaku, berfungsi. Ada player RS aku tengok dia share, dia cakap kan RS ada masalah macam kadang dia vibrate flash dia ataupun keluar dia tak cun. Ada mitos aku dengar macam dia cakap nak settle benda tu pakai benda ni terbalik. Ya ke macam mana? Cik komen kat bawah aku nak tahu. Betul ke pakai benda ni terbalik? Ni class plate kita pakai, class plate mantap ni ni class plate Umar Racing ni. Ni je kita ada stok malam ni. Dapat rapat sikit. Okey, lalu rapat. Okay, so kita nak setting head. Dah cun coating, cuma spring valve LC punya. Jadi kita memang dah terdesak. LC tak boleh pakai. Tadi kita dah tengok dia punya angle semua macam jauh sangat mal. Dia tinggi sangat. Tinggi sangat. So tak berapa sesuai. Jadi ada spring valve yang ada sebab kita dah terdesak besok nak gerak malam ni. Kita ada yang TS Racing saja. Ini TS Racing untuk ini wipe nya mal. Why? Ni yang terbaru. TS keluarkan valve spring. TS Racing ada keluarkan valve spring yang terbaru. Okay, kita orang dah pernah pakai dekat spek 72 dia malam. Ras 72. Ras 72 kita pernah pakai untuk yang ni 3.2. 3.2 ni. So yang aku pakaikan untuk engkau ni 3.1. So isu floating setakat ni untuk spek 72, jack 4.65 tak ada lagi. Jadi untuk pakai yang spek 70 ni aku rasa memang tak ada masalah sangatlah. TS Racing ni sampai tengok ni. Aku tak tahu dah ada kat pasaran ke? Dah ada. Kat Shopee dah ada dah. Kat Shopee dah ada. Dia ada keluar cam sekali. Cam pun ada. Okey, yang ini aku cakap engkau gelung dia antara yang baik juga. Okey. TS Racing punya gelung ni. Right. So kita akan pakai yang TS ni lah 3.1 dekat superhead kita ni. Okey. Ini piston dah ya. Okay, ni piston tadi kita dah buang dom sikit. Okey, tak adalah flat sangat tapi dom kita buang sikit. Dah cun dah, pocket valve pun dah buang sebab ada sangkut sebelah ni, takut knocking. Kita buka sikit dia punya rumah pocket piston dia, nampak atas bawah. Exhaust dengan intake cun. Jadi sekarang ni masalahnya exhaust je aku cari ni. Exhaust memang kena cari juga besok sebelum tengah hari nak kena run motor ni dyno. Kalau dapat dyno awal baru kita boleh tahu motornya sihat ke, problem masalah kita boleh touch up sikit. Jangan besok ada problem dah. Cun. Macam mal. Dah lama apa? Okay, so gasket block kita dah masuk. So satu sponge gasket, satu sponge scoot pakai 0.3 mm halus je. Tak nak dia rapat sangat deck dia.
So cam kita pakai cam yang lift dia agak tinggi jugalah sebab nak counter power hujung. Sebab tu CR dia kita kurangkan sikit. Tapi CR lebih kurang 13 lebih ada tak? 13.5 je. 13.5 macam tu lah. Sebab ni masih tak paling sedap nak main highway lah. 13 lebih, 13.5. Nak check. Ini benda yang paling aku takut lah sebab dia crankshaft RS walaupun je road, tapi Umar dia keluarkan blog saiz tak silap aku untuk RS tu 62 kot. 62 ni bagi aku kecil lah. 62 mungkin boleh support lah kalau road yang halus, mulus macam ni. Untuk 65 sebelum ni pun R&D tu pun aku tak sure boleh tahan ke tak. Sebab RS tak ada saiz 65 untuk blok Umar. Lagi pakai 70 ni, so aku dah beritahu awal mungkin ada risiko sikit. Tapi untuk lepaskan ride ke Penang, jemputan Tobaki ni aku sanggup. Okay, siapkan juga ni. Dan Mal sudi tolong. Janji lepas ke sana je. Motor ni siap je, tu je. Right. Okay, ni benda ni aku nak share korang. Stainless steel punya nut dia panjang sikit. Yang ni material dia sama dengan material strip batang yang kita tanam tu. Memang padu geng. So risiko untuk loose susah. Nak ikat top pun pakai ni memang mantap. Tapi harga dia keras sikit. Strip Y kan? Soket LC ni. So kita dah buat ni hari tu. Potong wire sambung nampak. Maju. First start Tengok minyak dia weh, menyembur. Punya oil press dia baru idling, menyembur kuat tu. Motor dah hidup, dah cun. So aku akan sambung video ni esok. Okay, aku nak balik tidur dulu. Okay, so sambung siang motor RS aku. Okay, ini memang projek mengejut. Jadi kita minyak ataupun apa. Okay, exhaust sebelum aku run dyno ni aku nak share sikit. Okay, exhaust aku dah tukar GR Racing. Aku beli saiz 3538 sebab itu dia ada dah terlambat dah. So manifold je custom. Tak custom pun, kita pakai manifold Y malah. Exhaust open, Relio punya open. Relio punya open Y kan. Y kita sambung dengan RS. Tapi dia fit je, ngam je. Nampak? Cun dia 38. Belakang dia aku tak sure berapa. Tapi nanti aku payah korang bunyi dia. Okay, motor dah siap dah geng. Dah cun dah. Kita tengok radiator semua, coolant semua top, ada tendang. Dah run dah pun sekali dua tadi untuk cari apa tu, adjustment sikit, power sikit. Nampak Cun. So, rantai aku pakai 415 warna merah. Poket arcade, belakang 30, depan berapa? Tak ingat 15 ke 16, 15 kot, macam itulah. Start sikit mal. Bunyi ni kau dengar Mantap kan bunyi dia kan? Alright, so video ni aku sambung yang projek RSY 15 aku ni. Full set Tobaki 70mm. Lulus. So sekarang kita ada kat Penang. Imal ada, semua ada. Memang bawa laju geng sepanjang perjalanan. Sebab banyak spek yang 70mm kat sini, 76, 74, 76 aku tak ingat, 72, semualah, semua spek 70 atas. Memang keras-keras. Okay, ni cover set dia yang aku pakai. Sebelum aku nak review engine, aku review cover set dulu. Lawa geng, nice je. Dia lembut-lembut tapi ada aura-aura sikit. Macam tu lah kan, sebab ada biru sikit. So cover set macam biasa, memang aku kena potong kiri kanan. Bukan potong sesuka, memang terpaksa potong geng. Ni pun cair lagi kena. Sayang nak potong tapi nak buat macam mana? Modified kan, memang keras, pedih sikit. Ni belah sini cun kan. Okay, so ni blok Tobaki. Aku review korang bunyi dia sepanjang jalan geng. Daripada KL kita pergi utara, terbedal kau-kau. Bunyi enjin senyap geng. Asap apa tak ada.
bunyi senyap, function sepanjang jalan pun aku bawa laju juga. Nak kata aku slow tak ada, memang sepanjang jalan aku laju je. Lock tu lah sikit-sikit, tapi memang bawa laju geng. Siapa yang cakap barang tu pakai tak boleh pakai tu sebenarnya ada masalah kat korang sebenarnya. Korang kena ni je, korang kena ambil satu point aku bagi key senang je. Korang beli barang apa pun, korang janganlah main pasang je. At least korang ukur sikit dia punya angle, valve, clearance, lepas tu dia punya pocket piston, dia punya laluan minyak, laluan coolant. Ni pun walaupun kita orang beli, aku pakai head 2427, okey, dengan blok 70mm. Lubang air untuk head dia kita ada gosok sikit Mal, betul. Walaupun dia masih lagi dah masuk air, tapi kita nakkan performance yang terbaik, kita just buka sikit. Kau tengok kat video sebelum, kau tengok kat video awal aku dah tunjuk yang diorang ada potting bagi besarkan sikit. Sebab bila korang main modifikasi ni, dia subjektif tau. Dia subjektif, jadi korang kena pandai-pandai. Pengalaman tu penting. Right, so doakan kita orang punya perjalanan selamat pergi dan balik. Pergi dah selamat dah ni. Nak balik je ni nanti. Mungkin kita akan gerak malam lah, balik ke belah KL nanti. Right, jumpa lagi dalam episod akan datang. So kalau kau nak tengok video luncur-luncur ke, video ada GPS semua dekat Mal punya video. Mal ada buat vlog. Aku tak ada buat vlog geng. Okay, aku tak buat kamera. Sebab RS punya ni jauh sangat lah, leceh nak adjust. Kat sini pun tak ada nampak. Okay, ciao.